Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada XDV 250. So customer ni datang ke Kampung Melayu Subang, ke tempat saya untuk pasang navigator dan USB charge. Okey. So untuk XDV 250 ni, bentuk dia ala-ala ADV 160. Okey, bentuk dia sama macam ADV tapi tak sisi dia 250. So kedatangan customer adalah untuk pasang navigator. Okey, saya recommend untuk beli yang model macam ni. Tak kisahlah nak cari dekat TikTok ke, nak cari dekat platform Orin ke. Okey, kalau boleh tengok ni. Okey. So harga dia lebih kurang dalam 1,5 180 macam tu lah, tak silap saya. Okey, sebab kalau dekat kita beli dekat online ni, voucher tu berlainan. Okey, untuk macam ni, jenis macam ni, dia tak ada navigator, dia tak ada dashcam tau. Okey, untuk navigator macam ni. Jadi just fokus untuk tengok map sahaja. Dia boleh buka dan pasang kalau kata tak nak guna. Tapi kalau yang ada dashcam pun insya-Allah tak ada masalah. Boleh cabut juga. Tapi cuma dia ada wire dia yang lebih lah. Tapi dia berbeza tau kalau dengan yang harga 1,000 lebih tu. Okey. Dia berbeza, dia banyak lah. Berbeza dia dekat soket dia. Ada lagi mudah untuk cabut. Tapi kalau untuk yang biasa ni lain sikit. Tapi saya nak cerita payah sebab tak ada benda tu kat depan. Jadi saya akan tunjukkan yang ni lah. Okey, untuk model ni dia macam yang saya pernah pasang dekat QJ Moto. QJ Moto ke CF Moto. Saya pasang navigator tu yang ada Q5S tu. Okey, ni Q5S lah ni. Tapi cuma ini dah di rebrand. Dia tulis Grab meter. Dia tulis Grab Rider. Okey. So saya bagi tahu kebanyakannya barang saya yang tak ada brand, dia hanya di rebrand. Kalau nampak dekat skrin ni dia tulis Grab Rider. Bukan Grab, dia Grab apa benda. Okey, so kedua, customer dia nak pasang USB charger. Okey, ini yang jenis baik ya. Okey, yang kata yang berkualiti punya lah. Okey, so harga dia dalam 40 ringgit macam tu. Okey. Kalau kata beli yang orang kata yang baik sikit ni, yang berkualiti sikit ni, daripada kualiti barang ni kita boleh nampak nampak kualiti barang dia nampak solid tau. Bukan kata pakai kejap ke apa, tapi kalau kata daripada segi kualiti dia solid. Sama juga yang ni, yang harga 1,000 lebih ke apa, boleh nampak solid. Tapi kalau yang ni setakat nak tengok map, pakai yang murah-murah macam ni pun dah okey dah. Okay, so nanti kita tengok kita pasang dua aksesori ni dekat XDV 250 ni. Okay, so sekarang kita dalam proses untuk buka cover set dulu. Okay, pemasangan dengan saya kita akan buka cover set, tapi tengok pada part yang perlu saja. Okay, bukan jenis mandai-mandai terpaksa buka sampai ke belakang. Itu bukan kerja saya lah. So saya punya kerja adalah berkaitan dengan time lah, masa. Yang apa yang anda bayar tu berkaitan dengan masa saya. Okay, so customer ni dah pernah pasang spotlight dengan horn dekat motor ni, dekat kedai aksesori lah. Okey, kedai aksesori ni memang terkenal. Kebanyakan yang saya repair, kebanyakan datang daripada kedai aksesori dan yang bekerja macam saya lah, yang buat kerja macam saya. Okey, memang kadang-kadang diorang ni bercakap dengan marketing tau. Diorang letak relay, diorang buat itu, diorang buat ni. Tapi pemasangan diorang salah tau. Okey, motor ni dia ada relay. Dia ada relay dalam ni. Okey, tapi power dia datang daripada mana? Okey, saya dah terangkan ke customer apa yang orang sebelum ni buat. Okey, kita tak burukkan kedai ke orang yang lain buat ke apa. Tapi cuma kita cerita cara pemasangan dia salah, dan bila dia jadi dia salah dan nanti apa yang masalah dia akan dapat, itu yang akan jadi. Saya ceritakan. Tapi saya tak ada usik, saya tak ada kata condemn ke apa. Tapi saya terangkan lah beberapa aliran current tu pergi ke mana macam mana. Kalau short dia pergi ke mana macam mana. Itu saya akan ceritakan. Okey. So macam tu yang saya kata, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current. Okay, so Alhamdulillah kita dah pun siap pasang navigator dan USB charging voltmeter dekat XDV 250 ni. Okay, so saya tunjukkan sikit macam mana navigator ni berfungsi. Okay, kalau ikutkan kita plan tadi, customer plan untuk letak navigator ni dekat sini. Tapi windshield ni agak rapat, jadi dia masalah sikit, jadi dia akan ganggu meter. Okey, tapi bila duduk dekat sini keadaan macam ni, kita boleh nampak, masih nampak meter lagi. Okey, dan kita boleh nampak skrin lagi. So kedua kita pasang voltmeter dan USB voltmeter. Okey,
So yang ini baik punya, kalau tengok dekat sini nampak dia ada tulis ROHS ni, IFC ni apa benda kan. Ni nampak, ini nampak yang kualiti punya lah. Okey, ni bukan yang murah punya RM10 RM15 tu. Beza kualiti barang pun kita boleh nampak beza. Okey, macam customer ni, dia ada lagi satu motor, dia ada navigator yang brand alien apa benda nama tu. Itu antara satu geng dengan Cinggi. Yang tu baik punya lah. Tapi kalau untuk pakai yang murah ni boleh pakai, tak ada masalah. Okey, tapi cuma dia ada pantang larang dia. Okey, so kalau pasang dengan saya akan ajar lah pantang larang dia macam mana nak guna dia. Okey, kalau kita tengok yang banyak menjual navigator ni, dia just cakap cocok USB je, cocok USB je. Okey, itu marketing dia. Dia tak nak pasang tau, dia nak jual saja. Okey. So kalau kata kita pasang USB, waktu hujan kita nak kena cabut. Nak cabut pasang, jadi dah jadi masalah. Sekarang risau USB ni masuk air, satu kerja short pula. Bila short, tengoklah kadang-kadang ada motor yang diasingkan dia punya fuse. Kalau short dia okey, dia tak ganggu apa motor. Ada setengah bila short, motor sekali mati. Okey, selagi air tak keluar daripada USB ni, selagi itulah takkan boleh apa orang kata, takkan boleh settle lah masalah fuse putus tu. Okey, macam saya beritahu tadi, ini marketing yang dia bagi tu USB. Okey, so macam customer ni hanya perlukan untuk tengok map saja. Jadi tak ada masalah pun untuk pakai yang biasa punya, yang murah ni. Yang ni harga dia dalam 150 ke 180 macam tu. Customer beli dekat TikTok. Okey, beli hari ni, order hari ni sampai besok. So kalau nak sampai esok kena order pagi lah biasanya. Okey. Okey, so ini adalah benda paling mudah sekali dekat motor kita. Yang mana dah tak perlu nak letak handphone. Okey, jadi saya nak cerita sikit. Okey, yang mana tak pernah kena, dia akan cakap bazir lah beli handphone je daripada buat benda ni. Benda ni pun saja kat 300-400 siap pasang kan. Okey, kalau kata dekat TikTok dia jual, dia siap offer USB saja 100 lebih. Oh, dah jimat dah kat situ. Okey, itu marketing dia lah. Okey, yang kata pakai handphone saja, saya beritahu dekat handphone ni, dekat kita punya lens ni, dia ada satu macam apa nama dia? Dia macam nak grip tau untuk kamera ni. Jadi bila kata benda tu rosak, kamera kita akan vibrate. Dia akan gegar. Okey, itu satu. Kedua, handphone akan cepat jahanam. Yang mana pernah kena, dia akan faham lah kenapa setahun 4 kali. Saya ada customer setahun 4 kali dia tukar iPhone. Dia jenis pakai iPhone saja, dia 4 kali dia tukar. Sebab dia letak handphone dekat kawasan ni. Sebab apa? Dia vibrate. Dia memang tak tahan. Handphone kita tak tahan. So memang tak tahan lah untuk handphone letak dekat ni. Kalau sekali-sekala tak ada masalah. Ini yang jenis jalan jauh, memang tak elok. Memang tak tahan, handphone memang tak tahan. Okey, jadi saya nak ceritakan sikit yang customer ni pasang aksesori macam spotlight dengan horn dekat kedai lain. Okey, daripada segi pemasangan, dia bukan saja curi karen, malah dia potong wire tu. Okey, jadi saya terangkan kat customer tadi apa masalah dia. Okey, kalau kita nak tahu betul ke tak betul cara pemasangan dia, cuba kita shotkan, katalah customer ni pasang dengan saya voltmeter dengan navigator ni. Cuba shotkan dia, bagi dia burn. Okey, bagi dia shot lah. Kita tengok motor ni mati ke tak mati. Ataupun motor ni mati, ataupun aksesori ni yang mati. Okey, itu salah satu dia kalau nak tahu cara pemasangan tu betul ke tak. Kedua, bila kata kita curi karen, dia dah berjadi karen yang sepatut disupply ke, katalah ke lampu depan, dia dah makin berkurang. Jadi dia dah berlaku kat situ aliran yang tak betul lah. Okey, lepas tu anda bayar dalam 100 lebih, 200 lebih kurang harga saya. Tapi anda bayar untuk benda yang tak patut anda dapat lah. Itu satu masalah lah. Anda tunggu berjam, tapi anda dapat hasil kerja macam tu. Okey, saya tak nak cakap kedai mana, siapa ke buat. Okey, kebanyakannya saya beritahu saya boleh je tunjuk WhatsApp dekat handphone saya, siapa yang pernah mesej dengan saya. Okey, apa orang kata, yang macam saya nak technician yang mana yang ada nama-nama tu kan, brand nama besar tau. Saya tengok bukannya motor-motor biasa kalau diorang sentuh. Tapi kerja curi karen, lepas tu lagi kalau dah jadi masalah, saya nak kena settlekan. Tu yang saya malas nak layan. Saya tak berminat untuk rebut nak kejar kerja ni.
Saya sehari sebulan tu dapat 10 orang pun saya tak ada masalah. Saya bukannya fokus untuk buat benda ni. Bila saya dah jadi kejar kuantiti, saya dah tak jaga kualiti. So kalau kata banyak tu alhamdulillah lah. Tapi kalau kata ni saya tak ada masa nak nak bolot semua lah. Okay, so saya buat kerja dengan berhati-hati saya. Okay, macam tadi waktu kita pasang ni, waktu kita test mula elok, dah pasang semua ni, tiba-tiba tak hidup pula. Okay, so dekat situ ada satu wire connection dia, dia tak touching. Okay, so pemasangan dengan saya, kita tak guna solotape, kita guna connector. Bukan connector rumah tu yang warna putih tu, bukan. Dia ada connector dia. So siapa yang pasang dengan saya, siapa yang pernah buat kerja dengan saya, yang pernah berurusan dengan saya, ada tahu lah macam mana kerja saya, macam mana konektor, apa barang yang saya pakai. InsyaAllah lah saya bagi yang terbaik. Harga saya pun tak adalah kata mahal mana. Tapi kalau dibandingkan yang ni, saya boleh kata ini kena tipu kalau macam ni. Kalau kena potong wire, kena curi karen. Tapi saya tak ganggu lah untuk kerja-kerja orang yang dah buat ni. Sebab tadi saya dah test balik dah horn dia, dia punya spotlight, semua okey. Sebab kita memang tak usik untuk wire-wire tu. Tapi kalau kata ada masalah pada pemasangan yang dengan saya ni, saya akan selesaikan. Okay, so itu saja. Okay, kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori dekat motosikal anda, boleh terus WhatsApp atau call dekat saya dekat nombor yang tertera ni. Okay, so macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Okay, so ada garanti. Kalau kata ada masalah, terus datang ke WhatsApp saya, kita deal masa, kita terus datang ke tempat saya untuk repair. Okay, so itu saja. Ciao.